Lepas bersalin, rasa angin banyak dan emosi tu tak stabil, jangan biar lama-lama. Badan pun rasa seram sejuk dan cepat nak marah kan? Perut pun asyik kembung. Ramai tak tahu, tu tanda angin dalam badan dan hormon tengah tak stabil ya. Rahim kita tengah cuba pulih. Kalau darah nifas tak keluar habis atau banyak angin terkumpul, badan mulalah bagi signal. Emosi tu dah tak menentu, cepat nak menangis tak tentu hala, sendi rasa lenguh, susah nak tidur. Doktor kata ni sebab darah tak lancar dan hormon belum balance. Kalau dibiarkan, boleh ganggu period cycle dan pemulihan dalaman. Doktor sendiri sarankan ramai ibu baru mula amalkan Sidara. Formulasi dalam Sidara terbukti secara saintifik bantu buang angin, lancarkan darah dan stabilkan hormon. Lepas seminggu 2, badan pun dah rasa ringan, tak cepat marah dan emosi semakin tenang. Kalau you all pun rasa benda yang sama, jangan biarkan amalkan Sidara. Bantu badan dan emosi pulih dengan cara semula jadi. Sidara memang menjadi.